Korang pernah dengar tak pasal benua bawah laut? Tak pernah? Sini, geng Geo nak story. Benua ni dikenali sebagai Zealandia dan keluasan dia hampir sekitar 4.9 juta kilometer persegi. Ramai juga geologis anggap ini sebahagian daripada benua juga, iaitu benua ke-8 dekat bumi. Tapi geng, dalam keluasan jutaan km tu, Zealandia ni cuma sekitar 6% je daripada total benua tu ada dekat atas permukaan laut. Bahagian yang timbul ni lah yang membentuk negara macam New Zealand dan Kepulauan New Caledonia. Dan macam mana pula benua sebesar ni boleh tenggelam? Sejak 80 juta tahun dulu-dulu geng, benua ni terpisah daripada super benua purba Gondwana. Puncanya, pergerakan plate tektonik bumi itu sendirilah yang meregang dan menjadi makin nipis. So, perlahan-lahanlah dia mendap dan sampailah hampir keseluruhan dia sekarang dekat paras bawah laut. Dan kenapa Zealandia ni masih dianggap benua walaupun dia dah lama hilang? Tapi geng, Zealandia ni ada kerak benua yang beza daripada kerak dasar laut biasa tau. Selain tu juga, struktur batuan, komposisi geologi dia tu semua memenuhi ciri-ciri sebuah benua. So geng, inilah bumi kita yang penuh dengan rahsia lampau dan sejarah yang masih ramai tak tahu. Zealandia, sebuah benua jutaan tahun yang tersembunyi dekat bawah lautan. Tapi persoalannya, adakah masih banyak lagi rahsia besar bumi dekat bawah laut tu? Dapat something?